Korang nampak tak ada tablet depan aku? Tak nampak? Aku agak dah. Ini tablet ternipis daripada Huawei, iaitu Huawei MatePad Air. Dia bukan setakat nipis dan ringan, tapi dia juga padat dengan fungsi AI yang korang boleh gunakan percuma terus keluar daripada kotak. Profil tablet ni cuma 5.3mm saja dengan berat 509 gram. Bila korang pasang Huawei Smart Magnetic Keyboard, total berat dia baru 817 gram. Berbanding kalau korang nak usung laptop biasa ataupun tablet Air saiz 13 inch yang berat dia boleh cecah 1 kg lebih, terutama bila dengan keyboard baik korang set up MatePad Air ni yang berat dia 1 kg ke bawah je. Jauh lagi ringan bila nak simpan dalam beg, tak buat sakit belakang bawa pergi mana-mana. Ada 3 warna boleh pilih, Airy Blue, White dan juga Sakura Pink. Buka je keyboard, dia terus bertukar jadi PC setup. Dan pen Huawei M Pencil Pro ni dia ada fungsi A-Mouse. Korang swipe je jari ke atas dan ke bawah, slide atau page korang terus bertukar dari jauh. Jadi tak payahlah nak sentuh-sentuh skrin. Memang best lah untuk buat presentation. Ini part yang paling best, AI function yang memang berguna gila. Kita bahagikan kepada 3 part. Okey, kita dah set up dengan keyboard dia. Part pertama, kerja office. Korang dapat WPS AI PC level percuma selama setahun. Contoh, nak buat presentation last minute, campak je point dari ChatGPT atau Gemini, tekan AI generate slide, terus dia susunkan slide siap layout kemas. Lepas tu ada klien hantar PDF file 50 muka surat. Guna AI summarizer, beberapa saat je dia bagi poin-poin penting. Tak payah terbeliak mata nak baca satu-satu. Kalau aku memang perlu kopi lah, 1 cup habis untuk baca semua tu. Ataupun nak betulkan tone email, nak bagi nampak profesional, korang type je pro macam ni, dan dia terhasil. Korang boleh copy paste dan terus hantar. Kedua, buat pesadia ataupun korang yang selalu masuk meeting panjang, dalam Huawei Notes ada AI speech to text. On je recorder masa lecture atau meeting, AI akan transkrip suara jadi teks. Siap boleh bezakan siapa yang tengah bercakap. Dan kalau ada soalan akademik ataupun formula kimia atau fizik yang korang tak faham, korang just tanyakan je. AI tutor akan guide jalan penyelesaian step by step supaya korang faham. And last, untuk study, tulisan korang macam cakar ayam, dia boleh tolong cantikkan. AI handwriting enhancement akan tolong korang tulisan cakar ayam tu jadi macam sastra. Hui. Okey, dah penat dengan belajar, nak melukis ataupun buat konten pula. Kat sini ada app GoPaint yang korang boleh gunakan secara percuma. Tak payah bayar lesen bulanan. Contoh, korang snap gambar pemandangan kat luar dengan kamera 50 megapiksel dia ni. Lepas tu korang guna AI Color Card untuk extract color palette daripada gambar tu untuk kegunaan korang melukis. Jadi color palette korang so more accurate lah lepas ni kalau korang nak melukis. Semua ciri AI yang ada pada tablet ni dah dipadankan dengan hardware yang mantap. Skrin dia 12 inch OLED paper matte display dengan refresh rate 144Hz. Tengok kat bawah lampu kuat pun tak ada pantulan glare, memang selesa kat mata. Bezel dia pula seluas 92% screen to body ratio. Untuk spek lain, RAM 8GB, bateri gegasi 10,100 mAh dengan pengecasan 66W supercharge, support Wi-Fi 7, dan dia ada 6 speaker Huawei Sound yang padu. Kalau cakap pasal app pula, korang tak payah risau. Dia ada Huawei App Gallery, ada beribu apps productivity, entertainment, daily apps yang korang selalu gunakan. Korang boleh download dekat Huawei App Gallery. Boleh install dan update dengan selamat. So, kesimpulannya, Huawei MatePad ini memang tablet yang terbaik. Kalau korang perlukan tablet yang nipis, nak balancekan antara kerja, study dan juga productivity. Power macam PC tapi kaya dengan fungsi AI. Kalau nak order sekarang, korang dah boleh pre-order Huawei MatePad Air pada harga 3999 dan korang akan dapat free gift bernilai 4503. Dapat Smart Magnetic Keyboard, M Pencil Pro, wireless mouse, lesen WPS AI PC dan Huawei Care. Maksudnya, waktu fasa pre-order ni, korang boleh dapatkan tablet ni pada harga 3499 saja setelah rebate RM500. So, apa pendapat korang tentang Huawei MatePad Air yang nipis ni? Aku Bos Fahmi, jumpa di video seterusnya. Wow, hebat sekali.